Korang tahu tak, kalau korang minum air bertapis macam ni, air dia kosong tau. Memang betul-betul pure, tak ada sebarang mineral. That's why kalau korang minum, dia just lalu je dekat badan korang. Dan kalau korang perasan, kalau korang minum air ni, walaupun bergelin-gelin kan, korang akan kerap pergi toilet. Sebab apa? Dia terus buang dan tak diserap oleh badan. So korang kena cuba amalkan garam Celtic ni. Korang tak perlu tukar penapis air yang jenis mineral, tak payah. Pakai je yang ni, tapi korang cuma tambahkan sikit garam ni ke dalam air yang korang minum ni. So dia akan bantu korang punya air tu diserap oleh badan dengan lebih baik. Dia tak adalah lalu kosong macam tu je. Dan korang akan dapat rasa kesan dia, korang akan kurang pergi toilet. Sebab apa? Air dah diserap oleh badan. Dan aku suggest untuk sahur kali ni, tahun ni, korang cuba amalkan garam Celtic masuk ke dalam air masa sahur. So insyaAllah korang punya badan tu bertenaga sepanjang bulan Ramadan lah. Sikit je, dia tak pakai banyak pun. Secubit macam ni, masuk ke dalam air, and then korang boleh terus minum macam biasa. Macam korang minum air mineral tu. Tapi kalau korang nak beli, korang boleh tekan dekat beg kuning dekat bawah.